Kereta yang berjubah sandar ni adalah kereta yang berjubah sendiri. Kalau korang tengok sejarah dia, kereta ni adalah kereta yang telah pun total loss. Kereta total loss ni terbahagi kepada dua, iaitu BER ataupun wreck. Yang kedua adalah scrap. Kereta yang korang tengok ni barulah dipanggil kereta scrap. Ni satu lagi kereta yang telah pun jadi total loss scrap. Kenapa dia jadi total loss scrap? Sebab cost repair melebihi market value yang pertama. Dan yang kedua, melibatkan pillar ataupun chassis yang teruk. Korang tengoklah dia punya pillar dia habis, bengkok. So, macam mana nak repair balik? Insurans consider yang case ni sebagai total loss scrap. Berlainan dengan case kereta berjubah. Kereta berjubah ni, dia total loss wreck ataupun BER ataupun nama penuh dia Beyond Economical Repair. Kenapa dia total loss? Cost repair dia melebihi harga market value dan tidak melibatkan struktur langsung. Korang tengok gambar-gambar yang berjubah share kat sini. Jadi, salah ke untuk kita pakai kereta yang telah pun total loss wreck ataupun BER? Cuma ada sebagai bengkel yang tak berlaku jujur untuk proses pembaikan dan penjualan kereta-kereta yang total loss. Korang janganlah risau. Crude kan ada. Sebelum korang nak beli kereta tu, korang scrut lah dulu kereta korang. Macam biasa, korang kat luar sana tak tahu dan tak ada workshop nak hantar kereta korang untuk buat claim insurans, cash repair, terutamanya insurans etika ataupun tekan Malaysia, korang boleh terus datang ke belakang Berjubah, pakar tuntutan insurans kemalangan anda. Jumpa kat next video. Assalamualaikum.